Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi dari UMS Sabah. Dan saya berada di jetty. Sebelum kita nak ke satu aktiviti, pada pagi ini kami Unimap akan menjalankan satu aktiviti CSR di Pulau Sepanggar di negeri Sabah inilah. Jadi terus bersama dengan saya sepanjang video ini, kita akan tengokkan apa pengisian-pengisian yang kita akan lakukan di Pulau Sepanggar. Jom kita mulakan. So jangan risau, katamaran ni dia kosong di laluan tengah, so dia tidak begitu teruk lah. Cuma siapa yang rasa pening, belum makan ubat, just tengok aja permukaan air, insyaAllah. Pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dapatkan pengalaman yang cukup berharga, yang mana sukar untuk kita terima di Semenanjung. Dan insyaAllah selepas ini tidak ada aral melintang, batu menghadang, orang menghalang. Kami pula akan ke Perlis, insyaAllah. Ya, thank you. Okey, kita dah sampai ke Pulau Sepanggar. Sekarang ni kita orang sedang proses untuk turunkan barang-barang apa semua tu, sebab program kita hari ini, Unimap proses hari ini kita ada tajaan. Okey, so apa yang kita tengah tengok sekarang ni, tim daripada Unimap membawa bungkusan yang mana yang ni ditaja oleh Maib, yang mana kita akan buat sesi agihan nanti kepada penduduk-penduduk kampung di Pulau Sepanggar ni. Jadi sekarang kita nak jumpa dulu di Dewan Komuniti untuk kita santuni dulu penduduk-penduduk di mana, di Pulau Sepanggar. Okey, baik. Antara Universiti Malaysia Perlis bersama dengan Universiti Malaysia Sabah. Okay, so jadi yang sedang berlangsung untuk aktiviti kita yang pertama ni, kita buat sesi serahan sumbangan daripada Maib dan juga penaja-penaja jugalah untuk anak orang-orang kampung kat sini, orang pulau kat sini. Kita ada 20 penerima dalam edisi sumbangan pada kali ini. Jadi antara dalam tu sumbangan lebih kepada bahan-bahan keperluan harian lah. Kami mengharapkan daripada pihak Unimap juga dapat memberikan sedikit kemudahan lah kepada penduduk di sini. Okey, jadi kita dah pun mula aktiviti sekarang ni. Sekarang ni penduduk kampung ni, kakak-kakak ni tengah buat aktiviti gotong royong. Jadi membersihkan gotong royong. Bersihkan kawasan pulau ni. Tak gitu ya? Okey. Jadi ini antara kita ada 4 aktiviti sebenarnya. Ini yang pertama, nanti kita akan pergi ke aktiviti yang lain. Antara dia kita ada pemasangan solar, kita ada juga tanam pokok, dan juga ada aktiviti interaksi dengan kanak-kanak. Jadi yang itu yang best, nanti kita tengok apa yang berlaku. Sekarang kita tolong semua ni untuk terus sampah-sampah kita buangkan. Kita membawa satu inisiatif daripada Universiti Malaysia Perlis, yang mana Unimap kebakaran kita dalam pemasangan solar. So kita dah pasang di sempadan Malaysia Thailand. So jadi pada hari ini kita terjemahkan pemasangan solar di Pulau Sepanggar, Sabah. Tak langsung dia boleh menjimatkan penggunaan elektrik. Satu langkah yang cemerlang dalam satu langkah yang baik dalam menjaga alam sekitar untuk generasi masa depan. Pulau Sepanggar. Okey, mana Syam?
saya sebagai selaku pengarah program bagi Jelajah Muhibah Corporate UNIMED dan UMS mengucapkan terima kasih kepada pihak UMS atas kerjasama yang terbaik. Semoga ukhuwah kita terjalin selamanya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penaja. Thank you. Okey, kami dari Pusat Komunikasi Korporat Universiti Malaysia Perlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja yang menaja program Jelajah Muhibah Korporat KK UNIMED bersama PKK UMS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Q Carry Sendirian Berhad, Ras Design dan juga Mercu Media. Terima kasih sekali lagi. Kerjasama yang kita dapat daripada penduduk di Pulau Sepangan ni memang sangat best. Semua aktiviti menarik, jadi semua bagi kerjasama, jadi kami pun seronok. Jadi kita pasti pihak penaja pun berpuas hati dengan apa yang kita beri hari ini. Semua yang menonton, supaya apa yang kami harapkan mendapat satu inspirasi lah untuk program-program seumpama ini. Itu kita raikan bersama-sama dengan semua sebenarnya penduduk-penduduk yang ada di bumi kita ini. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak. So apa lagi video yang kami akan bawakan untuk next daripada Pusat Komunikasi Korporat Universiti Malaysia Perlis. Jom kembali.